Media Eropah menganggap JDT menjadi mangsa ketidakadilan. JDT dianggap lebih layak untuk menang. Beberapa media di Eropah dikejutkan dengan beberapa keputusan kontroversial dalam aksi suku akhir ACL Elite yang menyaksikan JDT tersingkir di tangan Al Ahly. Antara kontroversi yang menjadi tumpuan terarah kepada keabsahan gol kemenangan yang dijaringkan oleh Galeno pada minit ke-54. Salah sebuah laporan media Eropah mempersoalkan keputusan pengadil yang membiarkan permainan diteruskan meskipun terdapat dakwaan kekasaran jelas sebelum jaringan itu dihasilkan. Mereka terlihat berasa geram dengan permainan kasar pasukan tuan rumah. Selain itu mereka juga kesal dengan kelambatan pasukan pembantu yang tidak siap sedia apabila Jairo da Silva mengalami insiden dengan Ali Majrashi. Sehingga media Eropah itu mendakwa bahawa skuad Harimau Selatan telah dirompak dan menyifatkan JDT sebagai pasukan yang lebih layak berdasarkan dominasi dan semangat kesukanan yang ditunjukkan sepanjang perlawanan.